Welcome to the end of days. Theories become reality. Watch the signs around us. The global agenda is here. We must understand the times. Are you ready for what comes next? Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pagi Jumaat, salam satu syahadah. Hari ini saya nak berkongsi dua perkara yang penting di pagi Jumaat ini. Pertama ialah sebuah video klip yang menunjukkan apa akan jadi pada kita di tahun 2030, apa yang kita akan hadap. Dan yang kedua adalah sebuah gambar yang menunjukkan satu kaum yang terpilih oleh Allah. Kita jumpa. But two new developments have shown the pace at which our world is heading into peril. One is the astonishing growth of artificial intelligence and robotics in military planning. The other is the possibility humans might not even control the decisions in any large-scale future conflict. This was the moment this week the world came to realise what China can do with robots. There is no equivalent humanoid robot capability in the West, a product, say some experts, of China's higher concentration of robotic production lines. And if that's all that's going on, that's okay. It's just a good show. On another level, in the span of a single year, their balance improved, their coordination sharpened, and their choreography became dramatically more intricate. The difference was not subtle, it was exponential. And when you see exponential growth in technology, you begin to understand how quickly the world can change. We are living in a time of rapid acceleration in artificial intelligence, machine learning, and robotics. What once took decades of development now seems to advance in months. Systems are learning faster, processing faster, adapting faster. The pace is no longer linear. It is compounding. And when progress compounds, transformation can happen almost overnight. Then, almost immediately after the gala performance captured global attention, another video began circulating online. Robots carrying assault rifles, appearing to train for combat scenarios. The imagery was chilling. Social media erupted with speculation. Were robot soldiers being prepared for war? Was this the next phase of military development? Take a look at the video yourself. But this vision hitting social media today, highly dubious in origin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubika bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubika bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Salam satu syahadah, salam hari Jumaat, pagi Jumaat, subuh Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klip ini pada saya amat menakutkan kerana ia menunjukkan satu keadaan yang sebenarnya dah ada dah berlaku, dan dalam setahun dua lagi benda ni akan lagi hebat. 2027, 28, 2030, inilah dia satu jenis kaum baru yang akan memerintah dunia ni di bawah sistem Dajjal, New World Order, Great Reset. Di mana satu jenis mesin artificial intelligence, robotik yang boleh berkungfu, yang boleh bergerak, yang akan menjadi tentera, yang akan menjadi polis, yang akan menjalankan undang-undang, hukum-hukum sistem New World Order 2030 kerajaan Dajjal yang dibawa oleh demokrasi sekarang dan akan bertukar menjadi satu sistem totalitarian, autokrasi yang sangat dahsyat, yang di mana kerajaan itu adalah hanya beberapa orang yang akan
menggunakan teknologi AI untuk mengawal total manusia dari segi pergerakan, dari segi perbelanjaan, iklim. Mereka akan kawal iklim, mereka akan kawal keuangan, mereka juga akan memaksa dengan menggunakan askar-askar, tentera, polis robotik yang akan berlaku di dalam seluruh dunia, di mana ini adalah teknologi yang dijalankan oleh kaum Ya'juj Ma'juj. Di Amerika, Elon Musk tengah buat 5 juta robot AI. Di India, daripada 3 tahun lepas, diorang dah start buat robot perang di India, di mana di Israel pun, dan di China. You tengok yang China punya ni lagi dahsyat. Yang robot-robot lain ni robot perang yang masih Yang China punya dah macam manusia, boleh berkungfu, boleh apa semua. Bayangkan robot badan besi ni adalah polis, adalah askar-askar, yang di mana kau tak nak vaksin, dia akan datang, dia cabut je pintu rumah. Kau nak berpedang, nak apa pun tak boleh. Dia orang ni lagi dahsyat, tangan dia besi, dia boleh menembak, melompat, berkungfu apa semua. So kita akan menghadap benda ni 20-30 ke atas. But this vision hitting social media today, highly dubious in origin and probably AI generated, nevertheless raises the question of what at least potentially will be the future direction of robotics. There is also, freshly released today, vision from a so-called science fiction movie with Chinese robots. This is teknologi yang dibawa oleh Ya'juj Ma'juj. Ataupun adakah Ya'juj itu adalah yang manusia yang jahat-jahat ni, yang mencipta, membuat benda-benda ni, dan Ma'juj ni adalah kaum-kaum robotik ni yang macam manusia, transhuman, yang dicipta. Dan bukan saja dia robot, ada juga manusia yang akan menjadi robot. Dia letak teknologi ni dalam badan, tukar tangan besi apa semua, pun akan berlaku. Kita akan hidup di dalam keadaan transhumanism antara robot, artificial intelligence dan manusia. Dan benda-benda inilah yang akan datang menjadi askar-askar daripada China, daripada India, di Mahkamah Kubra nanti. Benda-benda ni macam mana kau nak lawan? Macam mana kau nak lawan robot yang boleh melompat, yang berlari, yang boleh berkungfu, yang boleh berpedang? Ia sebenarnya gambaran yang menakutkan, kerana kalau kau sekarang yang simpan pedang, simpan apa pun, belum tentu kau boleh lawan robot-robot besi yang macam ni. So, dan dia orang ni pula tidak ada perasaan. Dia mengikut program, command. Kalau dia suruh serang dan bunuh, dia serang dan bunuh. Dia dah tak ada perasaan kesian ataupun hak batil ataupun apa-apa perasaan timbang tara dah tak ada dah. Kalau dia paksa kau vaksin, dia akan tarik, dia akan paksa kau vaksin. Dia dah tak ada nak dengar apa kau cakap. Sini kita akan berhadapan dengan polis, dengan keadaan askar yang robotik, yang dah tak ada perasaan, tak ada apa. Dia dah tak peduli agama, tak peduli apa. Dia akan hanya ikut arahan. Ia adalah satu gambaran kehidupan distopia tahun 2030 ke atas yang dibawa oleh sistem demokrasi ni. Orang-orang ni akan sedang membuat teknologi. Benda-benda ni akan dibawa oleh pemimpin-pemimpin yang jahat, ulama-ulama yang akan menghasilkan, memfatwakan benda-benda ni semua okey, halal, maqasid syariah apa semua untuk jadi polis, untuk jadi askar. Bahkan kita juga mungkin akan diserang oleh benda-benda macam ni, daripada China, daripada India, daripada Barat. This is Ya'juj Ma'juj campur teknologi. So, adakah Ya'juj itu manusia dan Ma'juj itu sebenarnya teknologi-teknologi yang seakan-akan manusia ni, transhuman. Dan yang dikatakan ulat yang masuk itu yang akan membunuh benda-benda ni ialah mungkin virus. Bukan maksudnya virus ulat, tapi mungkin virus software, virus something, kita tak tahu. Sebab Quran, hadis ni banyak kias, tetapi ia berlaku.
So, itu satu benda yang saya nak tunjuk di mana keadaan yang sangat ngeri yang akan berlaku pada sekarang dan ni sedang berlaku, telah berlaku dan akan teruk lagi berlaku apabila benda-benda ni akan jadi askar menyerang negara-negara, melawan tentera-tentera Islam, apa semua tentera Imam Mahdi apa semua ni akan melawan benda-benda macam ni nanti. Welcome to the end of days. Theories become reality. Watch the signs around us. The global agenda is here. We must understand the times. Are you ready for what comes next? Yang kedua adalah saya nak tunjukkan kaum yang terpilih oleh Allah. Ini gambar dia. Ini adalah satu kaum yang terpilih yang sedang nak buat satu simposium ataupun satu forum pada hari Selasa ni 21 hari bulan di Dewan Bahasa Pustaka. InsyaAllah saya kalau ada rezeki saya pun nak hadir tengok, iaitu membincangkan dengan pemikiran Yusuf Qaradawi. Dia orang ni adalah kumpulan-kumpulan yang mengangkat mufti Mesir dulu, dah arwah dah, Yusuf Qaradawi, yang di mana dalam 3-4 video yang lepas saya dah cerita dekat anda, Yusuf Qaradawi inilah mufti paling mental sekali, yang paling kontroversi dan fatwa-fatwa dia paling kontroversi dan dia amat disukai dan dipuja oleh golongan-golongan Muslim munafik yang suka akan demokrasi, kerana dia menghalalkan demokrasi yang tidak berhukum dengan Quran, dengan sunnah, yang tak ada satu benda pun ikut Quran sunnah. Riba dia pergi buat, pilih perempuan berkaum, bercampur kafir munafik apa semua dia pergi buat. Inilah demokrasi yang tidak berhukum atas Quran dan sunnah. Tapi mufti gila Yusuf Qaradawi ni, iaitu mungkin jiran kepada Papa Non dan geng-geng Wasabi fan club ni. Tengok muka-muka ni, inilah muka-muka fan club sambal Wasabi. Dan diorang ni lah yang selalu mensucikan demokrasi. Kononnya demokrasi itu Islam, bank Islam tidak ada riba. Oh, jangan panggil non-Muslim kafir, walaupun dalam Quran dah cakap ya ayyuhal kafirun, dan non-Muslim yang tidak Islam itu adalah kafir. Tapi inilah dia orang-orang yang bercakap jangan panggil orang kafir, non-Muslim apa semua. So yang menghalalkan McDonald apa semua pun geng-geng ni juga. Yang menghalalkan demokrasi pun geng ni. Yang tak ada riba bank Islam kononnya pun geng ni juga. Yang nak jadi Iron Man pun geng ni juga. Yang pakai t-shirt ada salib Chevrolet salib Templar tu pun geng ni juga. Cuma ada 2 orang, tak ada satu yang rapper yang jual topi beras tu. Satu lagi yang ada ustaz yang ditaja oleh McDonald tu, Ustaz McD tu tak ada gambar. 2 orang tak ada. Yang lain dah lengkap dah ni. Semua pembawa-pembawa, ulama-ulama yang dekat dengan penguasa, yang menghalalkan agenda-agenda demokrasi dan sebagainya. Mungkin forum ni adalah kesinambungan daripada video 3-4 video lepas yang saya bongkar pasal siapa Yusuf Qaradawi ni. Jadi mungkin untuk membalas benda tu, inilah dia yang berlaku, menghalalkan balik, mensucikan balik Yusuf Qaradawi. Seorang mufti yang menghalalkan demokrasi, menghalalkan pukul bini, menghalalkan onani, menghalalkan oral sex, menghalalkan lelaki dan perempuan yang bukan muhrim bercampur di dalam satu bilik ataupun satu pesta. Yusuf Qaradawi, anda boleh tengok fatwa-fatwa dia, Google je, The Controversy Fatwa of Yusuf Qaradawi, Google Controversy Fatwa of Yusuf Qaradawi, keluar. Dia juga bercakap berjihad bom diri adalah halal di tempat awam. Adakah Islam ajar bunuh diri? Di tempat awam bunuh orang-orang yang tak bersalah apa semua.
Yusuf Qaradawi halalkan jihad bunuh diri di tempat awam. Yusuf Qaradawi juga bercakap haji tidak penting. Haji bukan satu benda yang wajib. Kan kononnya. Haji bukan satu benda yang wajib. Patutlah geng-geng ni pun tak ada yang pergi haji. Jarang yang pergi haji lah. Perdana-perdana menteri kita pun jarang pergi haji apa semua. Bukan tak ada duit. Duit banyak. Tapi rata-rata boleh pergi. Davos. Jumpa Klaus Schwab. Geng-geng makan baby apa semua pun boleh pergi juga. Tapi Mekah, nak pergi Mekah buat haji tak boleh. Itu pun satu heran juga. Sebab Yusuf Qaradawi cakap haji bukan satu benda yang wajib. So now hari Selasa ni dia orang nak mensucikan geng-geng ni, geng-geng demokrasi kufur syirik ni, mensucikan Yusuf Qaradawi, iaitu jiran sebelah rumah dia orang. So anda fikirlah sendiri, anda tidak perlu ikut saya tidak ada profesor, doktor. Saya bukan peminat sambal wasabi yang pedas, yang beringus kalau saya makan. Oh, tak boleh. Saya wasabi terlalu kuat pada saya. Sambal belacan cukuplah. Dan juga saya hanyalah seorang director podcaster yang bercakap tentang akhir zaman. Saya budak UIA tapi tak ada PhD. Saya tidak ada master PhD apa semua, profesor, doktor tak ada. Saya tidak ada Datuk Paduka Perkasa Seri Ultraman apa semua. Saya tidak ada nama saya panjang-panjang. Saya orang panggil The Bike Preacher je. Nama saya Azizi. So saya OKU yang tidak bekerja 6 tahun kerana saya bercakap, saya bercakap benda-benda ni. Saya di pulau, saya tidak ada kerja, saya disihir, saya stroke, saya lawan vaksin, lawan wasabi dulu, fatwa-fatwa vaksin. Tiba-tiba saya stroke. Ni sekarang saya di hujung nyawa, dah ada kanser prostat apa semua. Saya masih melawan sebab saya nak mati mulia. Saya nak mati syahid. Saya nak hidup mulia, mati syahid. Itu selalu saya punya logo. Biarlah saya mati berjuang. Cuba untuk menyelamatkan, menyedarkan, mencelikkan umat Islam Melayu yang saya sayangi daripada terikut dengan benda-benda. Anda boleh marah saya, maki saya, anda boleh cakap saya isap gam, anda boleh cakap saya ni, anda boleh tangkap saya, sihir saya, nak pukul saya time sembahyang Jumaat nanti pun terpulang. Allah ada, Allah izinlah. Matilah saya, kena tangkaplah saya. Tapi saya berjuang kerana Allah. Innallaha ma'ana, innama ya rabbi sayahdin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi sabilillah. Fi sabilillah. Untuk sedarkan ni, kerana saya nak sedarkan, nak tunjukkan bahawa ada umat kaum yang memang terpilih, Allah pilih. Kerana mereka ini membawa ujian. Dia membawa ujian kepada akal anda, ilmu anda, iman anda. Kalau tidak ada mereka-mereka ini, siapa nak uji ilmu anda? Siapa nak uji iman anda? Di manakah fitnah Dajjal kalau tak ada dia orang ni yang membawa fitnah-fitnah Dajjal ni? Membawa mufti-mufti yang celaru, menghalalkan benda-benda yang haram, yang menghalalkan vaksin babi apa semua ni pun Qaradawi juga. Daripada fatwa-fatwa Qaradawi, maqasid syariah apa semua, keperluan ketika mudarat, Qaradawi. So kita hari minggu depan nak mensucikan, menjulang pemikiran Yusuf Qaradawi, pencinta sunnah. Pencinta sunnah ke pencinta kebatilan? Saya ulang, pencinta sunnah atau pencinta kebatilan? Sunnah batu sauda, waktu wabak engkau orang bantai, engkau orang suruh vaksin. Pencinta sunnah apa kejadah engkau orang? Yang ada bank, ada riba apa semua, kau cakap tak ada riba. Demokrasi yang tak ikut Quran, tak ikut sunnah, kau cakap Quran sunnah.
So aku tak faham, dekat bawah teks tu ada pecinta sunnah, di sinilah pecinta sunnah dilahirkan, ataupun di sinilah Bani Dajjal, kaum-kaum sesat yang batil dilahirkan. Cuba betulkan balik ayat tu. Okey, itu saja untuk selamat menunaikan solat Jumaat. Fikirkan tadi, satu, kita akan ke dunia artificial intelligence, robotik yang dia akan dibawa oleh demokrasi dan pemimpin-pemimpin yang dah dipilih oleh Klaus Schwab daripada WEF, yang leaders generation apa semua, yang akan menang dekat negeri 9 tak lama lagi jadi PM pula mungkin, insyaAllah. Maka melingkuplah satu negara kita ni menjadi negara transhuman yang dipaksa vaksin. Semua yang bawa ini adalah demokrasi. Sebab itu selagi Islam tak naik, selagi Islam tidak tegak, selagi Imam Mahdi tak datang, selagi umat Islam tidak melawan sistem yang jahat Dajjal kufur ini, memang kita akan melingkup. Anda gelarlah teori konspirasi, gila isap gam ke, palatau ke, suka hati anda lah nak kutuk saya ke. Tapi kenyataan tetap kenyataan, dan masa akan menentukan saya betul atau saya salah. Kita tengok Tuhan awak atau Tuhan saya yang betul, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the end of days. Theories become reality. Watch the signs around us. The global agenda is here. We must understand the times. Are you ready for what comes next?